Assalamualaikum geng dan selamat sejahtera. Sorry gambar aku dalam kereta ni pasal aku nak pergi kerja dah ni. Cuma hari ni hujan lebat dengan ribut semua kan dekat tempat aku. So aku berhenti tepi. Bahaya juga kalau aku jalan kan. Ya, aku berhenti tepi dan aku pun buka lah TikTok aku. TikTok dah aku baca lah komen-komen dah kan. Aku scroll, aku jumpalah satu komen ni. Nama dia Mancai. Dia tak setu nama Mancai kan. Okey, jom kita tengok apa dia yang dia komen. Okey geng, seperti akaun ni nama dia Mancai. Aku cek dia punya profile. Abdul Radi Abdul Rdi 84. Okey, ni salah satu komen dia dalam salah satu video aku. Siapa yang kena scam tu tolong komen kat sini. Nak tahu juga mana yang scammer. Okey, so aku pun check lah dia punya profile. Kenapa ada 3 gambar je kan? Dari situ aku dah suspect. Jadi aku try layan chatting. Jadi aku pun membalasnya. Semua tu scam bro. Mereka perbodohkan korang mudah-mudah macam tu je. Aku tak tahu kenapa masih ada yang percaya dengan scam ni. Dia sentiasa bertukar-tukar nama company. Dan aku tanya lagi, satu lagi bro. Aku nak tanya kenapa guna akaun fake. Gunalah akaun sebenar. Tunjuk muka tu sekali. Lalu apa dia jawabnya? Saya tak suka terang-terang. Media sosial ramai orang kita tak kenal macam-macam. Dia boleh buat lagi pun saya pakai fake account pun tak pernah lagi kacau orang. Kalau komen pun yang penting-penting. Okey. Sebenarnya dalam 2-3 hari lah, 2-3 hari ni aku ada perasan macam ada beberapa akaun yang pelik. Akaun yang pelik contohnya dia ada komen kat aku punya TikTok, ada komen kat aku punya Facebook, pasal FB pun aku ada ni ya, aku ada send juga ni kan. Tapi bila aku check profile data dah simple lah sikit. Aku kata ini antara geng-geng dia lah ni, antara geng-geng scammer. Dia nak mewujudkan lagi satu naratif yang ada yang orang yang kata, "Oh, mana dia? Okey je orang." Supaya ada di antara kalangan ni akan percaya ke dia pula. Aku tak memaksa, aku tak suruh orang semua percaya aku, tak. Cuma aku dari satu video ke satu video aku hanya mewujudkan bukti saja. Aku mewujudkan bukti, aku mewujudkan apa yang diperkatakan program tu scam, itu je. Aku tak suruh korang percaya aku tak suruh, dan cuma aku menasihati, berhati-hati kan. Duit susah kita cari pun ada, Kak Yong kan. So hati-hati, jangan sampai kita kena dipermainkan oleh scammer lagi. Okey, apa-apa pun be safe, hati-hati. Duit kita adalah hak kita. Berapa pun, Assalamualaikum.